Hai guys, saya Kadet Muhammad Firdaus bin Bakar. Hari ini saya sebagai reporter jemputan untuk sidang 1. Jom kita temu bual rakan-rakan kita yang sedang melihat perlawanan di antara Malaysia menentang Laos. Jom. Boleh berikan sedikit pengurasan anda berkaitan dengan perlawanan hari ini? Jelas kalau kita tengok 89 minit ni Malaysia menunjukkan performance yang sangat menakjubkan dan sekarang skor 5-1 bukan sidang 1. Saya nak tanya pendapat Encik Syafi. Siapa yang layak untuk mendapat man of the match pada malam ini? Bagi saya lah, orang yang mewujudkan gol untuk Malaysia pertama tu, Faizal Halim. Saya rasa dia lah. Walaupun dia macam tu lah, dia perform lah. Benda ni setakat tu saja untuk pada malam ni. So bye. Cameo